Aku bantah idea. Aku kritik idea saja. Bukan attack individu. Idea. Jangan attack budak meskom. Kita attack sistem pendidikan. Profession tu aku tak suka wartawan. Mesti kena ada sebab. Kenapa tu? Sebab korang lalat. Mata lalat korang cari benda negatif. Korang takkan viralkan Imam Surah bagi sedekah. Imam curang ada. Kalau media arus perdana, diorang tak buat begitu. Ya. Diorang akan report harga minyak turun ke tak. Kenapa kau rasa semua media macam tu? Bukan semua media. Cuma the basis dia nak view kena benda negatif. Even arus perdana pun kena ada benda sensasi. Tak semua harga minyak. Kenapa kau pukul rata? Sebab kau rasa macam kau dah rasa apa? Dunia wartawan ni asyik-asyik cerita pasal sensitivity orang, buruk orang. Itu je silap dia. Tak adalah semua. Generally wartawan semua cari benda negatif. Sebab basic media nak viral kena negatif. Kau kena faham, arus perdana suci sangat ke? Suci arus perdana, suci bersih. Tak ada sebar benda negatif. Kita tengok secara general je. Macam kita kata manusia ada 2 kaki, betul lah. Tapi ada je ada 3. Tapi anomali tak dikira. Sama macam wartawan dia cari benda negatif. Generally. Maybe ada seorang 2, tak dikira lah. Maybe ada wartawan yang baik. Memang hidup dia memang nak cari benda positif je, nak sebarkan kebaikan. Maybe ada. Tak nafikan. Cuma secara general aku tak suka. Sebab yang datang kat kau semua wartawan-wartawan negatif aku. Kecuali Rahman K. Maybe. Even Rahman K pun kerja TV dia orang. Kan kena cakap tadi untuk penjana pendapatan. Aku Pelacur penjana pendapatan kat situ. Aku bayar saman. Untuk bayar saman. Setiap news, setiap media tu dia ada bias dia. Mustahil tak ada bias. Kau nak kata arus perdana tak ada bias, mana ada. Semua ada agenda. Betul aku tak suka. Kecuali kalau aku orang atas, aku yang mengawal, aku tak apa. Bagi aku corruption is okay jika kita di dalam corruption tu. Jika kita di luar corruption tak okey lah. Kita rakyat biasa, tak okey lah. Tapi kita orang atas tak apa lah, corruption is okay if you are in it. And aku tak suka anak aku jadi wartawan tu je. Kenapa? Apa point dia? Point dia, apa perasaan anak makcik mati? Tu lah point dia. Dia tanya soalan-soalan bocah lah. Walaupun aku faham sebab di sebalik tu. Tapi mesti bocah. Bagi aku lah personal, ramai jangan.